Sampai bila you nak mengelak dengan I macam ni? You jangan buat I rasa yang I buat kesilapan malam ni. Siti, why not kalau I hantar you balik malam ni? Terima kasih Encik Fauzan, tapi saya dah order Grab. Kejap lagi sampailah tu. Come on Siti. Saya betul-betul hargai offer Encik Fauzan, tapi saya rasa better saya stick to my plan je kot. Siti, awak jangan keras kepala sangat boleh? I dah spend masa I malam ni untuk you. And I really hope you hargai usaha I. Kenapa dia tiba-tiba macam ni? Dia lain. Tak macam tadi. Sampai bila you nak mengelak dengan I macam ni? You jangan buat I rasa yang I buat kesilapan malam ni. Ustaz, cukup! Berani kau sentuh aku? Kau fikir kau siapa? Jangan lupa like, share dan follow Du Drama.